ceria di Tamasya Komedi Rakyat. Bergelak tawa lupakan masalah di dunia penuh warna. Assalamualaikum dan bersama dengan kami di Tamasya Komedi Rakyat, Shiro dan sobatnya. Hey, yang ditaja oleh House Egg. Kopi peng. Rasa berhantu tak cukup satu. Teh tarik tak boleh tolak, dik. Jadi untuk episod kali ni Jap, Yes. yang lepas dengan Abang Nasir Bilahan. Oh, memang betul-betul bila kita berbual tu masuk dia punya mesej-mesej kan. Tapi yang untuk pemain dalam Tamasya Komedi Rakyat ni juga sahabat kita Jap, sahabat lama. Sahabat lama Dia dia ni. merupakan kalau dalam industri komedi junior lah. Kalau kita junior senior, Betul. Dia junior dalam industri komedi, tapi bakat dia senior. bakat dia senior. Memang dia punya bakat kadang-kadang bila dia keluar kali pertama dekat kaca TV, aku tengok kat mana budak dia menyorok selama ni. Itu dia. Asal aku tak jumpa dia dulu kan. Ya, rupanya aku baru tahu kenapa. Kenapa? Sebab dia bukan ni role, dia dah banyak duit role. Dia kalau sembang bilion-bilion role. Oh, bilion. Memang. Bukan sikit-sikit. Kalau kita jumpa dulu ya, Shiro bertiga. Oh, Kalau jumpa kita dulu lah kan. Selamat tak jumpa. Okey, siapakah pemain ataupun figura yang kita jemput untuk Shiro dan Sobat untuk episod kali ni? Kita bersama dengan Daniel Zaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, masuk Saya begitu berbangga dapat duduk dengan Shiro. Dia berkecil saya tengok. Tapi dia dah besar saya duduk selesa. Baik. Ya Allah. Sorry aku geram dia punya selesa. Selesa. Sama. Sebab tu kita pakai baju batik ya. Protokol Hai kami. Ada protokol. Biasa kami pakai baju batik. Betul. Sebab tu sebab sinonim Oh ya betul. dengan awak lah kan. Ya bang betul. Aduh, baik. Daniel Zaini ni salah seorang pelawak yang terkenal dengan bakat dia, iaitu impersonation. Yep. Meniru gaya orang. Gaya Memang orang. perfect betul lah. Ya, betul. Tapi sebelum kita pergi ke arah bakat dia tu, kita nak kenal lebih dalam lah dengan Daniel Zaini. Boleh bang. Daniel, Ya bang. itu memang nama asal ke nama pentas Daniel Zaini Itu tu? memang nama asal saya. Ya. Muhammad Daniel bin Muhammad Zaini. Simple as that. Oh, Simple as that. Takkan tak boleh apa no? Itu dia memang nama yang diberi oleh family lah. Kerana yang mak saya beranak yang doktor yang sambut tu nama dia Dr. Daniel. Ini betul ini? betul. Ya, cerita betul. Mana tahu. Mak cerita. Tak tahu mak. Melainkan kalau mak saya kelentong. Tapi betul Dr. Daniel yang melahirkan di Dr. Daniel. hospital di hospital Pulau Pinang. Jadi Okey. mungkinlah sebab mak dia letak nama Daniel tu. Sebab doktor tu. Sebab doktor. Jadi besar mungkin dia nak anak jadi doktor. Jadi awak hang jadi pelawak. Saya ada fail matematik sikit. Jadi bila nak submit nama tu di UiTM, dia pun kata sambung ambil course lain. Oh, ambil kos lain. Ambil pertukangan dulu lah. Tak masuk dah universiti tu. Tapi ada soalan sensitif sikit Daniel. Biasa orang perempuan tak nak jawab benda ni. Umur apa Sam? Saya 1993. 1993 tolak 2025 31. Okay, belum sampai birthday 31 lah. Oh, okey. Oh, 31. 31. Hang lahir bulan? Saya lahir bulan 9. Bulan 9. Bulan 9. Dibesarkan, dilahirkan di Pulau Pinang. Di hospital Pulau Pinang, duduk Dibesar? di Bayan Baru Pulau Pinang. Bayan Baru Pulau Pinang. Sepanjang masa kecil tu membesar di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang lah. Sekolah rendah pun di SK Bayan Baru, sekolah menengah SK Raja Tun Uda. Umur 18-19 tu saya dah pergi KL lah. Adik-adik berapa orang? Saya ada kakak seorang. Oh, berdua je adik-adik. Berdua je. Alhamdulillah. Okey. Kakak dah berumah tangga. Tak, dia berhidup dah kahwin kan. Oh, salam ya. Dia belum tentu confirm kalau salam lah. Belum tentu confirm. Kami pun dah berumah tangga. Betul, Saja ini betul. komedi-komedi dulu-dulu. Betul. Teringat. Nanti cek WhatsApp Lagi laju. Kau tahu QR? Sebab dia kata salam belum tentu ni, aku WhatsApp dulu. Oh, WhatsApp. Hantar gambar nanti tengok dia Nanti setuju saya tak. send QR lah. Oh. Okey, baik Daniel. Laju. Kita nak tahu jugalah Daniel Zaini, budak ataupun remaja yang berasal daripada Pulau Pinang kan. Daniel membesar bersama dengan dua orang je adik-beradik ya. Kakak seorang lah. Perjalanan hidup awak masa kecil best tak?
Saya family saya kecil je. Mak, kakak saya. Itu je lah. Sebab mak dengan kira abah dia bercerai lah. Time saya kecil lagi. Tapi abah datang je rumah kadang-kadang kan. Sejak awak darjah berapa? Saya tak ingat. Dia bercerai dalam saya darjah. Memang kecil lah. Memang kecil lah, tak ingat. Ayah masih ada lagi sebenarnya? Ada masih. Hubungan tu macam mana? Dia pun macam kawan lah. Macam best friend lah. Alhamdulillah. Macam teman tapi mesra lah. Kawan-kawan. Steady Masing-masing dah tua kan. So dia pun macam hang sakit bagi tahu, aku sakit yang bagi tahu. Macam tu lah. Banyak berbual cerita pasal penyakit 3 serangkai. Betul. Mak saya pun sakit, dia pun sakit. Banyak berbual pasal penyakit lah. Daniel, sorry lah kalau tanya soalan ni. Sebab ni lah kita kenal awak ketawa-ketawa lawak-lawak punya orang kan. Tapi bila awak biasa cakap pelawak macam tu je. Nampak orang kata nampak happy je kan. Tapi bila awak cakap tadi awak duduk dengan mak duduk dengan mak, setu akak pun duduk sekali. Jadi biasa yang cari nafkah untuk dalam keluarga ni ketua keluarga lah, ayah lah. Jadi bila awak duduk dengan mak, ada tak awak lalu kesusahan tu? Yelah sebab bila dah bercerai ni kan. Sorry lah kalau aku nak tahu benda tu. Dia susah tu tak susah lah. Alhamdulillah mak awak bekerja. Makan cukup, baju pakai, raya sambut, birthday sambut. Awak tak rasa kekurangan pun walaupun tak rasa. Sebab mak kerja Kelang. So dia tak susah pun. Susah ni macam tak boleh makan, raya tak boleh. Tak ada rasa benda tu. Tak pernah rasa. Mak bagi semua cukup. Kira pergi sekolah ada baju, ada kasut. Saya hari raya ada baju raya. Alhamdulillah. So dia tak ada istilah mak saya besarkan saya dalam keadaan yang susah, tak ada. Kuat walaupun broken family. Walaupun broken family. Sebab daripada kecil kira macam saya banyak berdikari lah. Berdikari kan. Sebab bapak dengan mak cerai kan. So saya banyak sendiri. So belajar semua sendiri lah. Belajar naik motor sendiri. Semua belajar isap rokok sendiri. Semua sendiri. Maksudnya belajar menjadi seorang jantan itu sendiri. Dia offbeat lah. Dia offbeat. Siapa nama mak? Mak Rozia Abdullah Vijaya Lechmi. Mak saya India Muslim. Betul-betul yang ni betul ya. Aku dah susah nak Rozia Vijaya Lechmi binti Abdullah. Serius lah? Mak saya India Muslim, atuk saya belah mak dan nenek adalah Indian lah. Penggunaan bahasa kalau kat rumah? Melayu je. Okay, ingat boleh cakap. Nganga kalau dia cakap Tamil tu. Dia boleh cakap? Boleh cakap. Tak boleh? Boleh tapi sikit-sikit. Maksudnya yang buat konten-konten cakap Tamil tu betul lah. Betul ya. Ada yang betul, ada yang tak betul. Saya boleh cakap lah. Kalau macam tengok cerita Tamil tu tak payah subtitle boleh. Tapi kalau nak cakap dia macam tak fluent sangat. Tak fluent sangat. Macam biasa kita orang tengok cerita orang putih, tengok dia cakap faham, nak cakap balik tak boleh. Betul, tu macam ajar. Macam aku pula bong kepada Korea. Aku faham. Kau faham dia orang cakap. Nampak. Kampung aku kat mana je. Nampak bang. Memang ada muka-muka jungkok sikit bang. Yelah. Ada yang kata Korea Utara. Untuk mengetahui semua. Untuk mengetahui semua, selama ni Syarul ni dia menyamar jadi rakyat Malaysia. Dia bukanlah rakyat Malaysia sebenarnya. Dia daripada Korea Utara. Okey, baik, kita nak tanya juga dengan Daniel. Kerja pertama awak, Daniel? Kerja pertama? Saya macam-macam kerja saya buat. Saya time sekolah saya dah kerja lah. Saya kerja cashier dekat supermarket Shine Square tu. Saya kerja cashier. Form 4, Form 5 saya kerja kedai nasi ayam. Kerja buat ayam, buat kuah bakso. Lepas tu dah habis, macam-macam kerja lah. Kalau first job yang betul-betul kerja lah kan, lepas habis ni lah. Sebab saya umur 18 tahun 19 tu saya dah pergi KL lah. Saya belajar dekat universiti tempatan kan. Belajar di universiti, okey. Belajar broadcasting and film, penyiaran dan filem. Tamat? Alhamdulillah tamat. Tamat. So time study tu pun dalam 2 tahun setengah di KL tu pun saya kerja juga, kerja cameraman. So kerja belakang tabir kerja belakang tabir, ikut kawan-kawan pergi Gulung Buaya jadi gaffer. Gaffer. Kadang-kadang DOP punya assistant. Ada pengalaman dah lah. Dah lama. Diploma. Saya pernah direct music video Cik Mimpi. Hang direct tu? Lama lah Cik Mimpi tu. Cik Mimpi. Yang rindu-rindukanlah diriku. Baru tahu. Dari sisi lain tu punya. Dan tu
Umur saya 20 kot, 20 macam tu lah. 20 dah direct Cik Mimpi Dia macam part of macam projek bila kita dah graduate kan. Macam apa testis apa tu? First baby. Testis apa? Ai, testis tu ni. Thesis. Testis pula. Testis lah. Kira dah lengkap kan. Testis tu kena buat short film. Lepas tu direct music video. So lepas dah habis tu pun saya kerja production. Ada 2-3 production yang saya kerja. Pernah jadi assistant producer, pernah jadi cameraman, DOP pun pernah, assistant DOP pernah, assistant director tak pernah. Maksud dah lama dah awak dalam industri sebenarnya? Di belakang tabir? Belakang tabir lah. Kerja macam kru lah dulu. Maksud dia masuk tak kosong babe? Maksudnya ada barang. Yes. Sampai saya sebelum lawak solo lah, sampai saya kerja dengan Utusan Malaysia. Time tu Utusan Malaysia masih di Chowkit. Ada Chowkit ada. Chong Solin. Jalan Chong Solin. Utusan. Okey. Kau pernah kerja utusan jadi apa? Cameraman, juru kamera. Saya nak minta kerja wartawan. Dah pergi audition lah. Pergi audition wartawan tu tak dapat. Awak lebih kepada penjenayah daripada wartawan. So saya balik di Penang. Lepas tu dia panggil balik lah. Dia panggil balik cakap awak punya thesis ni, awak punya resume ni lebih kepada cameraman kan. Tu saya patah balik ke ni. So dapat kerja cameraman dalam 6 bulan lebih sebelum lawak solo. Oh, lepas 6 bulan tu terus dapat lawak solo. Lawak solo. Tu pun berat juga tu nak pergi tu. Kenapa? Sebab sebab mak saya kan seorang. So bila saya dah berhijrah di KL tu, kita nak bantu family lah. Saya bukannya keluarga yang banyak duit sangat kan. So kalau duduk di KL ni time tu memang sewa rumah kena bayar. Yalah. So saya naik LRT, bayangkan rumah sewa dekat Salak Selatan. Okay. Rumah sewa Salak Selatan, pergi college kat Sultan Ismail. So kena naik bas pergi ke LRT sampai ke Sultan Ismail. So total rapid tu nak kena bayar dalam 150 lah. Peman. Koman. Lepas tu sewa bilik 200 bilik dalam besar. Daripada Abang Syarul sampai sini. Saya sewa bilik store 200 bulan. Uish. So ni lah. Almari buat sendiri. Yang katil kayu tu ketuk-ketuk okay, buat sendiri almari. Ini orang kata baru nak buat hidup kan ni. So kerja. Bila dah dapat kerja utusan tu, rasa macam okey cukup ni, tak mau. Memang impian tu memang ada. Sebab dulu bila kita nak kata saya minat lawak ni tak sangat. Saya lebih minat menyanyi. Oh, okey. Habis kenapa awak memilih bidang lawak? Saya di Penang dulu saya selalu pergi audition nyanyian. Sampai audition nyanyian pertandingan Cina pun saya pergi. Saya nyanyi, saya masuk lagu lagi. Kau kekasih awak. Juri nganga. Dia kata aku disqualified lah. Saya rasa macam malas aku. Lepas tu dah di KL pun saya pernah pergi audition AF. Dia pernah pergi 7 pagi. Pernah pergi Pernah pergi. Apa? Dengan Syamil lah. Saya dengan Syamil satu college. AF 2014. Ya, 2014. Sebab masa tu radio aku jadi utama kan. Yang audition doang juga. Syamil ni fast tiket masa tu. Betul. Daripada Suera. Fast tiket. So saya ambil borang pukul 7 pagi, pukul 5 baru dapat masuk. Jumpa Cikgu Siti Hajar semua kan. Baru pegang mic lah. Okay, sila nyanyi. Masih jelas. Terima kasih. Sila jumpa lagi. Oi, tak jelas lagi. Belum lagi nyanyi ni. Dia halau balik lagu tu. Time tu saya rasa macam aku ni tak ada. Apa dia punya ni? Justifikasi dia kenapa? Tak ada. Dia nyanyi masih jelas. Memang tak jelas justifikasi dia tu. Memang dia tu angkat kat kamera. Terima kasih. Sila cuba lagi. Cuba apa? Angkat motor balik lah. Mungkin sebab dia cikgu, dia dah tahu kot awak buka mulut tu. Tak apa gini Rol. Kita try. Cuba nyanyi balik line tu. Masih jelas. Mungkin cikgu tu dia tengok balik. Kita tengok kita sama-sama. Semua boleh nilai. Masih jelas setiap relung. Lirik tak ingat. Lirik pun tak jelas. Patutlah dia suang balik. Terima kasih cikgu sebab sedarkan saya. Terima kasih cikgu. Thank you Tapi bakat hang sebenarnya lebih kepada orang kata meniru suara orang kan Daniel. Sebab kali pertama jujur cakap lah, aku nampak hang dekat lawak solo kan. Lawak solo. Aku cakap bagus gila budak ni. Mana dia menyorok selama ni. Hang sedar tak hang ada bakat tu?
Sejak bila hang perasan hang ada bakat boleh meniru gaya orang? Seingat saya time tu sama sekolah lah, tahun 2006 macam tu. Sekolah hang dah boleh dah? Time tu kan Mawi tengah ni kan. Mawi kan. Hang tiru Mawi? Saya tengah nyanyi dalam saya tengah nyanyi nak pergi sekolah lah. Saya pun nyanyi lagu apa lagu Saleha? Bukan, lagu yang apa ni, lagu Hatan tu, lagu apa ada itulah tu saya nyanyi pakai overall tak silap aku kan. Tu saya nyanyi lagu A Beautiful Maria, oh my love. Tiba-tiba tu mak cakap, kakak cakap, macam Mawi lah hang nyanyi ni, hang tiru suara dia. Cakap tak, nyanyi betul ya. Lepas tu bila pergi sekolah saya nyanyi, lepas tu saya masuk nasyid, menang. Padahal tiru suara Mawi. Maknanya menumpang populariti Mawi. Siapa jadi Mawi sikit pun menang ke. Masa tu sampai, sudah masuk Mawi. Sampai kan dekat sekolah Form 1 dan tu masuk nasyid kan, orang cakap Mawi. Orang tak panggil nama dia ni, orang panggil Mawi. Orang panggil Mawi. Botak masa tu? Botak. Tiru betul. Botak time tu tinggal nak buat line lah. Kalau buat line tak jadi Mawi. Dia jadi Sawi. So pertandingan dengan nasyid menang lah. Menang. Tapi time tu tak tahu yang kita boleh impersonate, tak tahu. Sampai saya pergi college, kawan-kawan kan ada macam-macam gaya suara kan. So tiru suara kawan ni. So seorang kawan tu suara besar kan. Ngajuk cikgu. Kau nak pergi mana? Jom kita pergi makan. Macam tu. So tiru-tiru tu dia macam rasa macam member cakap, hang boleh tiru suara ni, boleh tiru. Dekat situ baru dapat tahu. Tapi belum lagi macam mana, macam aware yang boleh impersonate. Belum ada, sebab time tu saya tak ada pengetahuan bang dalam komedi, tak ada pengetahuan. So bila time tu ada Raja Lawak kan. Bila tengok Maharaja Lawak, saya selalu tengok dekat Mama kan, tengok Shiro perform dekat kedai Mama. Member-member kan. Bekas PA saya dulu, Syah tu. Dia kata, "Weh, hang try masuk." Dia kata, "Hang gila kau nak masuk. Ni semua gila-gila kau ni." Itu 2013, 2012. Waktu ni hang tengah lepak kedai makan? Zaman college dulu kan. Memang setiap hari Jumaat tu memang pergi kedai Mama tengok MLM. Tengok MLM. Dia masa tu fight lah tengok MLM. Best tengok. Tapi keinginan nak masuk tu tak ada. Dia macam tak terfikir pun. Seronok tengok. Seronok tengok kan. Hero. Lepas tu ada Zero. Seronok tengok. Lepas tu satu hari tu ada satu program apa, bintang mencari bintang ke benda. TV3. Lama TV1 RTM. Teringat lah. Bintang mencari bintang BMB. Betul. Saya hampir masuk. Cuma time tu saya tinggal lagi 1 semester je untuk dihabiskan diploma saya. So so kawan dah cakap, ini peluang ni sebab dia boleh nyanyi. Boleh nyanyi, yang boleh melawak sekali kan. Saya cakap hampir kan. Saya dah memang nak pergi dah. Masa tu mentor siapa kena pergi? Saya tak ingat time tu. Tapi saya memang tak jadi pergi lah. Sebab time tu tinggal lagi 1 semester. So saya tak berani cakap dekat family lah. Sebab yelah kita time tu pun PTPTN. Takkan nak belah macam tu, siapa nak bayar? Yelah betul lah. Kan? So fikir macam tak apalah, saya padamkan impian nak menjadi selebriti, seorang artis. Time tu seorang artis. Saya cakap tak apalah, mungkin ada peluang lain lah kan. Itu yang saya tamatkan pengajian diploma. So saya kerja berkata-habis sampailah saya masuk utusan. Di situlah sebelum saya nak masuk lawak solo. Bila masuk lawak solo tu pun satu, sebab bila dah dapat kerja utusan, gaji 1,600. Tolak main allowance apa semua, dah lah dapat 1,800 kan. Masuk kerja pukul 12, balik pukul 8. Itu dah cantik lah tu. Itulah dia. Itu dah memang cantik lah bang. Saya ingat okey ni cari awet seorang, nikah, settle, end life. Dia fikir macam tu lah. Dia fikir macam tu lah. Tapi saya setiap malam bila saya balik kan, bila saya tengok Maharaja Lawak, kena pi lah. Aku kena pi lah. Aku rasa macam aku ada barang lah. Kat macam tu lah. Dalam hati lah cakap kan. Macam aku ada something lah. Aku nak cuba kan. Bisikan hati tu cakap. Satu hari tu saya tengah bawa balik assignment lah. Time tu bawa balik assignment, letak kamera, saya tengah scroll Facebook. Lepas tu ada satu iklan. Pencarian pelawak solo pertama Malaysia. Saya tutup je, saya pergi duduk tepi beranda macam Soleh kan. Dekat tepi tu saya fikir. Tu buat apa tadi? Smoking. Nak masuk ke tak? So ada seorang abang ni lah, Abang Man lah dia kata kan. Dia cakap kat Abang Man, "Bang, saya rasa saya nak try." Boleh okey abang?
Ikut Daniel lah. Kalau Daniel rasa Daniel nak cuba nasib, Daniel cubalah. Dalam hidup ni kalau kita tak ambil risiko, kita tak berjaya. Itu rasa macam try lah. Kalau try tak rugi apa pun. So saya jumpa bos, ambil cuti sehari, pergi audition. Time tu dekat SACC Mall Shah Alam. Okay. Dia dekat pentas, dekat tengah mall lah. Mall tu bawah tengah pentas. Sama je Raja Lawak lah. Okay, ramai orang. Ramai. Saya ingat nombor saya time tu 7009 nombor saya tak ingat. Ada tunggu kat situ. Datanglah ada KC lah, ada pelawak-pelawak datang apa semua kan. Lepas tu bila saya nak naik atas pentas tu, saya naik tu saya buat lawak dari Zainal Abidin. Saya punya sketch time tu. Saya plan seminggu lah nak buat sketch apa. Saya atas motor, saya buka buku rapid saya. Saya tulis okay, first act apa, second act apa kan. Dia macam premise dia dinner show company Bangladesh. So pekerja-pekerja Bangladesh ni dia ada dinner show. So dia panggil artis-artis Malaysia untuk perform. I would like to introduce you Mr. Samsul Yusof. Macam tu lah. Lepas tu kau keluar jadi Samsul Yusof. Tu saya keluar Yusof. Macam stand up impersonate lah. Macam Dwi macam tu lah. Tapi dah ada ilmu pasal nak buat lawak. Set up premise punchline tadi. Itu adalah dia belajar filem kan tadi. Tak ada filem, tak ada dengan komedi. Maybe sebab sinopsis kot. Saya buat sinopsis. So dia scene apa ending. Tapi bila dalam komedi baru kita tahu itu premis, set up punch semua kan. So bila buat macam tu pecah kau punya kan. Sampai abang Douglas Lim datang belakang kan. Cakap, you mana punya orang ah? Okay, you balik ah. You tengok itu flank kalian tu. Lepas tu Zam JR, Zam Raja Lawak. Kau ni daripada mana ah? Cakap saya daripada sini abang. Kau kerja mana? Saya utusan. Berhenti je lah. Ni confirm dapat ni, kau berhenti je. Dapat surat. Ada orang yang dapat KIV dengan yang tak dapat kan. So saya yang dapat tu lah. So dia bagi borang tu balik ke office. Saya ni jenis pendiam. Saya tak banyak cakap ke office apa semua kan. So bila balik dengan borang tu, tunjuk dekat bos. Bos kata, bos saya nak minta cuti 3 bulan boleh? Sebab dekat surat tu dia tulis cuti 3 bulan sebab nak masuk dalam program kan? Tu so saya nak cuti 3 bulan lah. Sebab time tu saya under probation, tak boleh minta cuti. Minta cuti sama ada berhenti ataupun cuti tanpa gaji tak boleh? Tak confirm pun. Sebab tak confirm 6 bulan. So bawa surat tu tunjuk dekat bos kan. Waktu bos tengok, dia tengok surat, dia tengok saya. Hang lawak ke? Bos tak percaya ke? Bos tak percaya. Hang lawak ke? Dia cakap, saya nak cuba-cuba nasib lah. Lepas tu bos fikir-fikir, tak apalah. Sebab time tu dia ada select untuk top 30 top 30 nak pergi ke top 12 kan. Kata apa, hang pergi dulu, minggu depan kalau tak dapat, patah balik mai. So saya pergi top 30. Top 30 pun dapat. So saya dapat surat daripada Astro, yang letterhead Astro kan. Jumpa balik bos yang sama, tunjuk kat bos. Tu bos kata, ni macam mana ni? Tu lah bos, saya 3 bulan boleh tak bos? Macam ni lah. Hampir lah kan. Hantar singkir minggu 3 ke apa, patah balik mai. Lepas tu kita akan redo balik provision lah. Tapi bos bagus lah kan. Saya pergi lah. Alhamdulillah pergi sampai menang. Itulah perjalanan dia. Entah berapa kali ku coba. Bila dah angkit balik, tak boleh buat. Semua mawi. Tapi ya, dia perjalanan dia pun sama macam kita juga. Dia kerja Navy, aku immigration. Situasi yang sama. Dan kita bersetuju, kata kunci kita hari ni ada dekat sofa ni adalah hidup yang tidak dipertaruhkan tidak pernah dimenangkan. Betul. Jadi hang bertaruhkan hidup hang dalam industri, hang sampai ke sini. Sama macam ajak bertaruh kan. Dan macam aku, kita dah ada satu comfort zone. Betul. Comfort zone kita cakap macam hang cakap dulu lah, kerja kat utusan, tangkap gambar, dah lah kahwin. Dan sampai aku dulu kerja apa ni, kerajaan, kahwin dah lah. Tapi itu bukan, sebenarnya itu bukan comfort zone je. Kita tak ada istilah comfort zone. Kita hanya ada R&R je dalam hidup ni. Rest and relax dan teruskan lagi journey kita. Tak ada comfort zone pun. Tapi itu mantap perjalanan kau. Sebab tu ada satu buku motivasi tu, Why A Student Work for C Student and B Student Work for Government. Kalau nak tahu apa cerita dia, tengok sendiri buku tu nanti. Okey, baik. Kepada semua yang tengah menonton, Syirah dan Sobat, ilek-ilek Sat. Kita bagi dia minum ayak Sat. Haus Ya. baik. Tu dia. Mari kita.
Pakai. Oh okey. Jadi di tengah itu adalah M40. Dan di belakang B40. Jadi kita tidak mahu menyamaratakan dan membeza-bezakan sesama. We are driven by ambition. Our goal to revolutionize as a local brand, bringing authentic Malaysian flavors worldwide. And this isn't just a dream. Hai, Assalamualaikum. Saya Aim Razak. Ni, ramai sangat tanya saya Temasya Komedi Rakyat tu apa. Saya explain. Dalam Temasya Komedi Rakyat, kita ada 3 genre. Yang pertama, stand up comedy. Of course, saya akan berstand up. Kita ada Mat Sabah. Dan yang kedua, kita ada improv comedy. Yang mana tak tahu, dia macam spontan. So, malam tu kita akan main pelbagai game bersama dengan penonton. Yang paling ditunggu adalah sketsa komedi. Yang ini adalah kemuncak kita, di mana malam tu akan ada cameo, akan ada jalan cerita yang sedap, akan ada pelbagai kejutan. Jadi korang nganga apa lagi? Jangan lupa beli tiket sekarang di uberticket.asia. Yang paling penting, kita jumpa di pertemuan pertama kita di Dewan Jubli Perak Kuantan. Walaupun di Dewan Jubli Perak, tapi di Kuantan ya, bukan di Perak. Jadi jangan tunggu lama-lama, beli tiket sekarang. Marilah kita bergembira bersama-sama, lupakan kisah kerja di pejabat. Di Temasya Komedi Rakyat, inilah tempatnya. Marilah kita bergembira bersama-sama, lupakan semua masalah di rumah. Di Temasya Komedi Rakyat, Shiro dan sobatnya. Ya, bersama dengan Shiro dan sobat, hari ini ditaja oleh House rasa bantu tak cukup satu. ya, teh tarik. Tak boleh tolak, dik. Kau apa, Daniel? Kau minum apa? Rasa macam tengok kat TV. Shiro is back. Okey, baik. Hari ni, hampa semua kalau nak tahu, kita bersama dengan budak Penang yang ada cita-cita besar. Budak Penang yang ada cita-cita besar untuk menjadi seniman di Kuala Lumpur. Ya, selepas Hang dapat tadi, kita berhenti selepas Hang dapat lawak solo tu. Macam mana lawak solo Hang tempuhi dan Juara. Juara macam mana tu? Alhamdulillah bang. Dapat berapa ratus ribu masa tu? Tak ada kata bang. Berapa? 80 je macam tu. 80,000? Alhamdulillah 80. Waktu tu kan, jujur lah, dalam akaun bank Hang, dengan Hang dah tak kerja waktu tu, berapa tinggal waktu tu? Sebelum duit hadiah masuk? Ada dalam RM80 macam tu. Allahu Akbar. Tahniah. Duit dah habis. Aku dapat rasa benda yang sama macam Hang. Betul bang. Bila duit Raja Lawak tu masuk, RM50,000 RM16. Ush. Jadi Hang bayang sebelum tu berapa duitku? RM16 ya. RM16. Benda ni semua rasa macam ada yang cerita aku, Mawi pun sama. Mawi, payment pertama dia, dalam akaun ada berapa ringgit sangat lah. Dia pergi lah apa ni, cakap pergi dia pergi Maybank, dia punya PA bawa. Pergi bank cucuk. Nak cucuk lah. Lepas tu Mawi pergi bank cucuk. Masuk dalam van, muka kelang kabut. Muka pucat. Bang, ada orang salah masukkan duit bang dalam akaun saya bang. Macam mana kita buat report polis ke apa bang? Ni yang Mawi cerita, PA dia cerita. Itu orang gelak kan. Rupanya payment yang masuk tu payment untuk show malam tu. Tapi Mawi bukan nak cakap dia memang tidur atas kapal terbang dulu. Betul. Kan. Harap dia cerita betul. Jadi semua impian yang masuk dari industri sini adalah seperti Mawi. Macam awak je lah. Betul. Aku tertarik dengan bila Daniel cakap tadi. Saya bang dulu saya datang tengok Maharaja dekat Mamak. Tak terfikir pun untuk bertanding. Tapi akhirnya kan, kau tak tahu daripada mana tiba-tiba kau jadi juara untuk lawak solo. Lawak solo. Sebab time tu bila kan zaman Mawi tu ke nyanyi-nyanyi, semua nak jadi penyanyi kan. So bila Maharaja Lawak tu, bila Maharaja Lawak tu tengah in prime time kan, prime time tu dia macam saya fikir macam satu pelawak ni dah jadi satu level lain time tu. Bila abang-abang semua kan bertanding di MLM time tu, dia macam meletakkan komedian di satu level yang bukan nak kata dulu tu pelawak tu tak bagus kan. Cuma bila adanya program Maharaja Lawak kan, bila abang semua ada kan, Zero ke semualah bila ada, dia macam meletakkan pelawak tu sebaris ataupun pada time tu memang atas sikit takut dia daripada penyanyi apa semua. So kita nampak pelawak tu macam ini satu kerjaya
yang baru. boleh kerjaya yang boleh kita kerja lah. Macam dulu sebelum Raja Lawak kata bila orang tanya kan, engkau kerja apa? Penyanyi. Dahsyat. Engkau apa pelawak? Pelawak mana? Tapi kalau sekarang orang tanya pelawak. Dia macam satu kerjaya yang membanggakan lah. Membanggakan dan boleh kita rasa pride lah. Tapi kan? betul lah Jap. Masa macam awak cakap Daniel, betul. Sebab apa dulu bila artis menyanyi, lepas tu time commercial break, pelawak naik. Tak masuk dalam TV pun. Tak masuk TV. Okey, kita ada ni iklan. Okey, masuk. Jap bagi masuk. Kita pula kena 2 minit. Gelak-gelak turun. Betul, aku pernah buat kerja tu. Dia pernah buat. Sama lah, kita pernah buat. Tapi bila Maharaja Lawak masuk, macam awak cakap, kita rasa satu impact yang kita ada malam anugerah lawak warna. Betul. Diraikan di red carpet. Kau pakai coat jap masuk tu. Kita pakai coat. Aku tak terfikir jadi pelawak boleh dapat pakai kot. Waktu tu lah. Kan? Betul. Dan dia satu kejayaan baru. Macam awak cakap 2011 2012. Dia ada satu potensi yang betul. Komedian ni adalah kejayaan baru yang patut kita pandang. Betul. 2013 tu je ada satu program Super Spontan dekat Kuantan, dekat Pahang masa tu. Kan ada parking disediakan untuk peserta kan. Yang turun masa tu kereta bukan calang-calang babe. Kereta semua Continental bro. Betul, tengok pelawak masuk kan. Tengok Jihan masa tu. Tengok Sueb. Arwah Pak Yus. Toke. Apa semua parking. Aku duduk kat parking aku tengok. Wow. Inilah dia kedudukan komedian hari tu. Ya, jadi bila Daniel kau dah dinobatkan sebagai juara, lepas tu banyak job Daniel. Lepas Lawak Solo tu impak dia tak tahu nak cakap sebab time tu kan first time. So saya tak tahu nak cakap time tu impak dia macam mana. Sebab saya tak boleh nak menyamakan Lawak Solo dengan program Raja Lawak ketika prime time. Ketika zaman saya 2016 tu, dia bukan nak kata prime time dah sangat kan. Dia dah mendata. Going to macam tu lah kan. Saya macam saya kat sini. Tapi bukan mendata tau. Pada aku, lawak solo ni dia satu genre lawak. Macam orang Malaysia, dia anggap komedi tu adalah sketsa. Kan? Macam Shiro, Jozan, dia berkumpulan. Ni komedi. Tapi bila lawak solo tu, dia adalah satu genre komedi. Betul. Stand up lah orang kata kan. Tapi dia masih baru lagi. Dia masih baru. Dia macam orang Malaysia baru nak kenal apa tu stand up. Which is benda tu dah lama dah. Cuma di Malaysia, pengetahuan kita, Haris Iskandar, Douglas Lim, itulah kan. Dia tak meluas lah. So bila program lawak solo tu ada 8 minggu. So 8 minggu, ada minggu saya buat stand up, ada minggu saya buat one act, ada minggu saya buat stand up, ada minggu saya buat one man show, macam tu lah. So lepas dah habis program tu, impak dia impak untuk saya tu memang dahsyat lah. Memang transition 360 lah. Waktu itu kan, daripada kerja biasa kita dah jadi retis. Retis. Jadi retis kan. Tipu lah kalau cakap dia tak, orang kata apa culture shock orang panggil. Dia ada culture shock, dia ada act tu lah. Dia ada act tu selagi tak kena dengan Yang Maha Esa, memang dia macam itu. Dia memang ada act sikit lah. Juara lawak solo. Maksudnya job ni ada je lah. Selepas tu setiap bulan ada. Saya dan berterusan. habis lawak solo, 3 hari 4 hari lepas tu pihak Astro panggil saya kontrak Astro Talent. Lepas tu dia tawar kasi radio, program era kan, radio. So kontrak 2 tahun. Time tu tengok macam gaji bulan, wow. Gaji bulan macam seorang doktor. Wah, meriah lah. Meriah. Macam biar betul ke ini gaji setahun ke gaji bulan? Dia kata gaji bulan. Tak payah cakap banyak. Terus tak fikir. Rezeki lah kan. Lepas tu orang panggil show, tengok show pula dibayar macam gaji menteri. Ketika baru nak jadi artis, dah dapat banyak job tu kan. Ketika itu saya tak rasa menghargai ataupun put 100% passion dalam kerja. Maksudnya kita masih lagi rasa macam aku reti buat alai-alai datang lewat. Radio pun cakap macam tu kan. So macam tak nak belajar. Padahal time tu lah bila dah keluar tu, bukannya nak meraihkan kemenangan. Bila dah keluar tu lah nak kena belajar. Belajar radio, belajar ni, belajar tu, belajar PR apa semua kan. Cuma time tu rasa macam diri bagus. Betul. Rasa macam diri bagus. Rasa macam aku ni level Nabil.
Itu zaman tu bang, zaman tu. Aku ni boleh Nabil ni apalah sangat. Dan pergi-pergi kan. Sekali Maharaja 2017. Okey. Maharaja 2017. Yang kita jumpa dia kali pertama. First time. Bila masuk tengok tu, Shiro, Bocil, Zero. Wush. Dahsyat. Minggu pertama okey. Sampaikan juri Abang Najib cakap kan, mungkin pelawak solo akan ke peringkat final. Minggu kedua tak buat cerita, lantak engkau lah. Dah selesa. Buat macam lawak solo je. Okey, dah siap lah cerita saya. Pergi content check kena reject. Ambil engkau. Okey. Kena reject. So Maharaja Lawak 2017 tu, dia macam zaman saya kenal diri siapa Daniel Zaini. Okey. Dekat situ dia punya apa tuition yang dia. saya nak jadi dalam industri ni. Saya nak jadi glamour ataupun saya nak betulkan nyawa itu saya. Apa yang aku nak ada dalam industri. Sampai dah saya tersingkir minggu kelima. Saya tersingkir minggu kelima tu memang berat lah. Memang satu tamparan yang hebat yang kan? So bila tersingkir minggu kelima tu, biasalah MLM 2017 kita first time. Time tu saya bila saya tengok macam Shiro patah-patah, kenapa dia orang buat kelakar aku pun tak jadi ini mesti ada benda ni. Dia orang tak bagi aku punya fan-fan gelak ke apa kan. Ada je benda-benda tu dalam kepala otak. Padahal dah memang tak kelakar. Memang tak lawak. Tapi itu awak punya rintangan tu kuat sebab awak solo. Saya Solo macam kita ni fast game. Sebab tu kadang-kadang ada rasa ketidakadilan dalam Maharaja Lawak. Pada saya lah. Sebab awak nak set up satu punch pun 1 minit. Nak build up storytelling, baru punch. Macam kita orang cepat. Mungkin sebab kumpulan lah. Mungkin sebab kumpulan. Cara permainannya kan. Perlumbaan tu mungkin tak sama kot. Betul. Bagi saya lah. Betul. Kategori tu tak sama. Period time lepas saya keluar Lawak Solo ke Maharaja tu 12.5. Betul. So proses telur tu nak matang belum cukup. Dia masih lagi cayak-cayak. Yalah, dia macam ni lah. Macam Maharaja Lawak lah. Maharaja Lawak pun menang, pergi ke Maharaja Lawak. Sama juga perasaan yang tiba-tiba tu dia akan, bila awak tersingkir minggu kelima, dia akan terus down betul lah. Betul. Dia memang dia pada dia jadi kiok. Tapi saya bersyukur sebab lepas habis 2017 bang, memang tak ada show komedi. Saya langsung tak ada show. Saya adalah show 1-2 tapi saya tak berani nak ambil sebab rasa diri tak lawak. Rasa macam aku ni lawak ke kalau aku lawak. Bawa kesan sampai macam tu sekali. Kesan bang, betul ni cerita. Kau tak pernah kongsi dengan orang benda ni? Tak pernah. Ada je 2-3 podcast cerita kan. Tapi yang realitinya ni lah. Kalau orang tanya saya akan cakap benda yang sama. Okey. Apa kau buat lah? Habis 2017 tu rasa macam sebab time tu bila kan zaman-zaman FB kan kita tengok komen kan. Kenapa tak jadi macam ni? Kenapa tak jadi macam ni? So kita try to be orang lain. Kita try nak buat lawak macam orang lain. Saya tak jadi diri saya. Kan? Itu rasa macam tiru suara ni. Sebab yelah bila orang cakap, apa lagi yang kau boleh buat? Tiru suara je lah. Cuba buat macam ni. Cuba buat macam ni. So bila kita fikir kita tak bagus, tu motivasi yang paling tak bagus lah. So buatkan saya down. So saya nasibnya ada radio. Saya kerja radio je lah. So job-job lain semua memang tak ambil ke setahun lebih lah sampai tak ambil. Job TV semua orang tak ambil setahun lebih. Semua tak ambil. Kalau TV panggil tu pergi ke atas dasar radio tu pergi. Tapi kalau macam dinner show apa semua memang saya tak ambil lah. Memang tak ambil. Setahun lebih memang tak ambil mengharapkan Raja Radio lah. Memang out of it lah. Okey. Macam kau cakap kan bila orang komen-komen hang boleh buat apa, tiru suara je lah. Kalau kau tengok komen-komen tu, benda tu bagi kesan kepada hang. Ataupun kalau macam pada pendapat aku lah, sebagai kita pun sama pentas yang sama sebagai komedian, aku rasa itu sebenarnya adalah kekuatan kau pada aku. Betul. Tapi pada orang ramai, ini je lah kau boleh tiru, ini je. Yang komen tu pun dia boleh komen 10 kali, tapi dia tak boleh jadi sekali pun macam kau. Betul. Tapi kenapa kau terpedaya dengan komen dia orang tu? Dia rasa sebab time tu macam saya cakap abang, dia tak kenal diri lagi. Tak kenal diri, belum matang. Kalau kita jumpa macam abang kan, kita macam kenapa aku tak tanya Shiro ah? Kenapa aku tak tanya Abang Zizan? Kenapa tak tanya Abang Syurin? Waktu tu memang awak tak ada pergi jumpa sini ke bertanya? Tak ada pergi jumpa sebab rasa diri bagus time tu. Enggak rasa macam aku lagi terror pada hang. Sebab aku boleh buat solo, aku lagi terror pada hang. Saya fikir macam tu. Itu yang jahanam tu. So bila jahanam time tu, saya buat kerja radio, sampaikan ada satu show lah. Saya ingat satu show tu.
saya impersonate mantan Perdana Menteri Datuk Najib kan, dengan Ustaz Kazim Elia. Atas pentas tak ada orang gelak. Tak ada orang gelak, krik-krik habis. Saya ada 2 slot malam tu. 2 slot tak ada orang gelak. Sampai saya nak ambil payment pun saya malu. Saya cakap kawan saya Syaf, nak ambil lah. Time tu tak banyak pun dia bagi saya 5,000 lebih lah macam tu kan. So sekarang nak ambil. Kita rasa tak sedap lah nak terima. Bila pegang duit tu rasa macam aku buat apa ni? Apa benda ni aku buat ni? So time tu saya call Douglas Lim lah, cakap kan, bang, saya buat show tapi tak ada orang gelak. Siapa suruh lu ambil job? Kalau tak pandai jangan ambil lagi job. Dia sound lah, bila nak buat stand up you kena pastikan orang tak makan. Adalah terma-terma. Betul. You tak ambil job lah sebab tak tahu nak pergi kat siapa. So saya fokus radio lah. So fokus radio, dekat radio tu lah saya belajar pergi turun squad, belajar PR, bercakap dengan orang, learn something kan. Bercakap dengan orang, start tanya orang, tanya. So minat lawak tu dah tak ada. Dia tak ada. Rasa macam tak bagus lah. Macam aku juara lawak solo lah. Kalau ingat balik pun Fikri lebih ke hadapan menurut saya time tu. Sebab dia ambil banyak ni hero drama. So orang lepas MLM tu Daniel Zaini tu orang tak ingat lah. Sampailah 2018 Siti Bilang Cuti. Apa? Siti Bilang Cuti. Lagu first. Sampailah saya macam aku ingat nak nyanyi lah. Sampailah Siti Bilang Cuti, Aku Tak Rela apa semua tu lah. Time tu memang datang jadi pelawak lah. Nak menyanyi je. Tapi macam mana nak build awak punya confidence balik selepas titik kejatuhan tu? Mungkin apa punca dia yang buat kau nak macam ni lah, kau mula belajar, kau mula bertanya. Aku suka walaupun kau buat pengakuan yang kau kata, bang, saya rasa saya macam dah bagus bang. Saya apa benda aku nak tanya orang sebab aku juara. Sebab kebanyakan orang tak nak mengaku silap. Tapi kau mengaku silap kau tu. Tapi mesti ada sebab kenapa kau kembali semula dalam industri. Mesti ada sebabnya tu. Sebab time tu kalau saya tak ubah, memang jahanam lah. Kau akan lagi panjang berada dalam keadaan tu. Bayangkan duit 80,000 kejap je habis. Yalah. Kan? Padahal dulu gaji 1,600 boleh tahan sebulan lebih, 2 bulan lebih. Kan? Kemana pergi duit semua tu? Kan? So fikir balik, istiqomah balik. So bila Musical Award first. Musical Award first tu yang bila saya masuk dengan Izzat dengan Azmi ke Singkir minggu ke-5. So saya masuk balik Musical Award 2. Minggu ketiga, minggu kedua tu saya dapat komen apa dia kata, cuba buat lain daripada apa yang dia buat sekarang. Saya sedang lah. Sedang gila punya. In fact saya content check pun tak pergi. Hari Khamis, hari Jumaat tu nak live. Hari Khamis tu masih tak ada cerita. Saya dah saya pergi mana time tu. Abang Izzat kau, Daniel balik lah, Daniel. Azmi ada cerita dah, balik lah Daniel. Dia balik jumpa. Siapa cakap kat saya? Abang AB Yus saya cakap. Abang AB Yus cakap. Kau jangan dengar apa cakap orang tu. Engkau pandai tiru suara. Kau buat je itu. Sebab orang lain tak boleh buat tu. Yang kau nak buat, orang lain buat apa? Kau buat je ni. Kan? Kau menang dulu pun sebab ni. Saya terfikir sejenak. Situlah mulanya titik saya tengok stand up comedy. Impersonation. Apa itu impersonation? Stand up, apa itu impersonation? Banyak. Reference tu terlalu banyak. Saya banyak follow South Indian punya ni kan. Sebab sana lebih banyak impersonation. Yang dekat dengan culture kita, cult kita. So study kat situ. Itu yang minggu ketiga keluar Tok Jib tu. Yang pegang bunga mangga keluar. Saya ingat situ lah titik start saya mula percaya diri. Percaya diri dalam industri ni bukan semata-mata kau nak cari duit, tetapi betulkan istiqamah kita. Saya melawak bukan untuk menang, bukan untuk duit. Orang happy, saya tidur lena. Itu dia. Wah. Aku itu suka ayat tu. Kebangkitan. Bukan sebab duit lagi dah. Lepas tu tengok orang dah happy, hang happy, malam boleh tidur lena. Time tu baru payment kita rasa, awak sikit sangat ni. Orang ketawa tadi. Tapi betul dia ni, awak macam netizen selalu komen-komen benda-benda yang negatif kan. Kita ni hidup ni macam belayar dekat kapal lah. Kita kapal. Kalau kita biarkan air tu masuk dalam kapal, kita tenggelam. Betul. Tapi kita janganlah pedulikan benda tu. Betul. Tapi kebangkitan awak tu dahsyat. Apabila titik tu, semangat tu dia dapat je. Tu luar biasa lah bagi saya. Sebab mak saya sebelum dia pergi haji tu, dia cakap kat saya, walaupun saya tak bagi tahu dekat dia apa masalah kan, dia macam tahu je apa saya fikir kan. So dia cakap, Han buat jaga-jaga, Han jangan tinggal solat,
jangan bagi orang sakit hati. Buat ikhlas. Ikhlas tu je. Saya buat tak kisah payment tu kecil ke payment tu besar ke, ikhlas. Dengan ikhlas tu benda jadi. Bila di atas pentas saya tak fikir bila bertanding ke apa kan. Benda pertama adalah ikhlas tak lawak ni. Saya tak pernah rasa buat-buat nak buat lawak. Ikhlas tak buat. Kalau ikhlas buatlah. Ikhlas tak. So saya tanya ikhlas tak buat. Okey tak? Ikhlas aku rasa ikhlas lah. Kalau kita macam ragu-ragu, rasa macam tak nak buat lah. Dia takkan jadi punya. Takkan jadi punya. Macam tu lah. Satu learning process yang baik. Sorry tau Daniel, kalau macam aku terdiam dengar kau punya cerita. Sebab aku rasa perjalanan kau lebih susah daripada perjalanan aku. Alamak. Betul. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab aku berdua. Aku berdua. Walau susah macam mana aku hang, aku biar dia fikir. Dia jam dia hang, dia biar aku fikir. Atas pentas, kalau macam tiba-tiba tak kelakar, aku boleh pura-pura ketawa. Tu cakap punya susahnya kau nak struggle. Tapi itulah, dia seorang-seorang. Seorang-seorang. Tapi itulah, dalam podcast ni kita cakap, kalau itu kekuatan kau, guna kekuatan kau. Biarkan apa orang cakap. Sama jugalah dulu Shiro, apa benda ni lawak nasihat, apa ni lawak nangis-nangis. Sampai kan ada satu time tu orang cakap janganlah buat tiru lawak, tiru suara ni kan. Bila saya menang Musikal Lawak 2, Musikal Lawak 3 saya tak masuk, hampir semua grup buat lawak tiru suara. Time tu saya rasa macam okay, alhamdulillah impersonation diterima di Malaysia. Dan tu rasa macam lega. Maksud dia kita berjaya lah perjuangkan apa yang kita nak buat kan. Bila saya baca komen dulu macam jangan buat lawak tiru suara, tapi kita masih buat. Sebab saya percaya pada diri. Saya percaya ini bakat yang Allah bagi pinjam ni, mesti ada sebab Allah buat bagi untuk kita share kan. So kita buatlah ikhlas, insya-Allah. Mesti Allah bagi punya. Betul. Sebab karakter tu memang kuat. Okey, contohlah kat sini, jom kita try. Hang jadi salah seorang, siapa yang hang rasa paling kuat, hang boleh tiru karakter dia, siapa dia? Boleh? Okey. Boleh, okey. Hang bayangkan hang adalah seorang penjual tiket kapal terbang. Okey, boleh. Okey, penjual tiket terbang dekat kaunter dekat airport ni. Okey, Syarul. Hang adalah pelancong. Kita berdua pelancong lah. Okay. Hang penjual tiket kat kapal terbang. Sekarang ni kita nak beli tiket ni. Okay. Dia akan tiru siapa dia kan. Okay. So kita layan dia. Jom kita tengok. Kita beli tiket pergi Bali. Oh, pergi Bali. Kita orang Malaysia. Kita orang Malaysia. Kita orang Malaysia Okay, baru sampai ni. Ini bukan dekat kaunter. Ini kat sini ke nak beli tiket? Tak tahu ni nak jual tiket kapal terbang ke. Aku tak confident je dengan dia ni. Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam. Bang, sinilah. Melah. Ini kaunter tiket kapal terbang ah? Inilah kaunter tiket yang paling laris di Malaysia. Ini tiket ini beli hari ini semalam dah sampai. Boy. Laju. Ini yang Air Asia tu kan? Ini Air Asia, Air Eropah dan Air mana-mana saja boleh pergi. Saya sukalah. Okey, baik. Nak tanya macam harga tiket. Kalau depan berapa, tengah berapa, belakang tu berapa? Kalau kita lihat dalam ekonomi negara, di depan itu lebih kepada T20. Jadi ada cas cukai. Okey. Jadi di tengah itu adalah M40. Dan di belakang B40. Jadi kita tidak mahu menyamaratakan dan membeza-bezakan sesama kaum. Dia betul-betul. Ekonomi bagaikan kek. Alamak. Jadi kita kena agih-agihkan. Alamak. RM10 depan, RM20 belakang, RM30 belakang. Aku suka. Dia ada pemikiran ekonomi semua apa. Kalau boleh saya nak dekat River Pilot boleh tak? River Pilot. Extra RM15. Extra RM15? Lagi mahal. Sebab nak kena bayar pilot. Yelah. Kebas-kebas dia tu. Nak kena urut sekali pilot. Boleh saya tahu nak ke mana? Dia nak ke Bali. Kenapa nak pergi Bali? Malaysia banyak tempat-tempat yang boleh melancong. Alamak. Ini kan tahun melawat Malaysia. Jadi hargailah produk Malaysia daripada menghargai produk luar. Bukan saja dia promosikan Malaysia je. Dia Okay, baik. Sayang-sayang semua. Kita akan sambung lagi sembang dengan Daniel Zani. Sat je lagi. Sabar dulu. Takut ni. Berapa? Allah, rindu saya dengan dia. Jalan untuk kita komedian ni bergerak bersama. Bila warna dah tak ada kan. So macam peluang lah untuk kita komedian
macam membuka balik sinar baru untuk. Sedih tak bila Warna tak ada dah? Sedih bang, memang sedih. Sebab saya 2016 saya dengan Warna. We are driven by ambition. Our goal to revolutionize as a local brand, bringing authentic Malaysian flavors worldwide. And this isn't just a dream. Tamasya Komedi Rakyat, tiket dah dibuka sekarang. Korang kena beli tiket ini di mana? Di uberticket.com. Dan dekat sana, kenapa korang kena beli awal? Sebab kita ada promosi untuk early bird. Alah, murah je. Pergi usaha sana. Tamasya Komedi Rakyat. Ingat komedi, ingat Shiro. Marilah kita bergembira bersama-sama, lupakan kisah kerja di pejabat. Di Tamasya Komedi Rakyat, inilah tempatnya. Marilah kita bergembira bersama-sama, lupakan semua masalah di rumah. Di Tamasya Komedi Rakyat, Shiro dan sobatnya. Shiro dan sobat yang dibawakan oleh House Kopi kampung memang padu. Teh tarik. Tak boleh tolak, dik. Ni apa? Apa kau ni? Kau tagline apa? Dia tagline? Mesti dia ada tagline. Tagline dia? Mana satu tagline dia? Dia kena buat sendiri. Oh, ni. Teh tarik. Tebang anjir. Teh tarik. Rasa sekali menarik ke liang lahat doh. Aduh, Daniel Zaini. Salah seorang sobat kita yang akan ada berada dalam Tamasya Komedi Rakyat, seorang pemain. Daniel, ya Allah, terima kasih kami ucapkan kerana bersama dengan kami, sobat-sobat semua. Apa yang menyebabkan awak bersetuju untuk bersama Tamasya Komedi Rakyat? Abang mesti ni kan, sebab bila abang tanya saya kan, saya terus on je. Saya tak tengok payment semua, on je. Kenapa? Mesti ada sebab kau. Sebab satu sebab ni bukan nak spedo ke apa, tak tahu. Saya suka tengok lawak-lawak Shiro. Okay. Content the best. Okay. So dia jadi reference untuk saya bila bertanding apa semua. Okay. So lagi satu, sebab bila Abang Syarul dia bagi satu macam mana jalan untuk kita komedian ni bergerak bersama. Bila Warna dah tak ada kan. So macam peluang lah untuk kita komedian macam membuka balik sinar baru untuk. Sedih tak bila Warna tak ada dah? Sedih lah, memang sedih. Sebab saya 2016 saya dengan Warna. Saya bermula lahir tu di Warna. Dan Warna tu ditutup sebulan selepas saya juara Musikal Award 4 pun tutup. So sedih lah. Sedihnya sebab rumah pelawak tu. Rumah pelawak dan kenangan-kenangan saya di situ. So dekat rumah memang ada mockup check semua isu Warna kan. So kalau ada anak lah kata, yang ni channel apa? Nak cakap macam mana So dia rindu. Dan boleh saya tambah sikit abang. Okay, pasal Warna kan. Saya ni saya jujur lah abang. Saya jujur. Saya tak nak cerita pendam ke apa. Saya cerita jujur. Komedi tu di satu tahap yang tinggi kan dulu. Bila dah habis zaman Mahaja Lawak, datang lawak solo, kemudian ada beberapa program lagi sampaikan. So dia kami sebagai pelawak, dia macam player bola, dia terus masuk liga tapi tak ada macam tempat training. Dia terus bertanding je. Coach tak ada apa Coach semua. tak ada memang tempat bertanding. So bila macam program Musikal Lawak, kita gabung dengan orang baru apa semua kan. So kita tak boleh expect orang baru tu sama-sama kita sebab dia pun baru. Kan. So dia bertanding tu bukan tempat belajar. Bertanding tu tempat kita bertanding. Selain bertanding, pelawak bukan saja saya, yang lain-lain tiada tempat. Bukanlah nak kata kita nak cakap apa kan. Cuma bagi saya berharap akan ada lebih banyak lagi yang macam ni. Tamasya pelawak kita, Tamasya Komedi Rakyat ni yang membuka ruang untuk semua komedian. Terima kasih Abang Syarul, Abang Ajak bagi peluang untuk kami sama-sama dan pelawak lain untuk bukan saja kita mencari rezeki, tapi untuk kita berkarya. Sebab
saya rasa tak, ruang itu bukan nak kata dah sikit, boleh kata tak ada. Ya. Boleh kata tak ada ruang tu. Aku suka ayat dia. Sebab Ruang tu bukan kata nak sikit, boleh kata tak ada. Betul? Komedi zaman dulu dengan komedi zaman sekarang totally lain. Berbeza. Totally berbeza. Ni jujur cakap sebab be realistic lah. Kena be realistic sebab zaman MLM tu dah habis dah. Dah habis. Ini zaman baru. Kan? So kalau kita nak rely on zaman tu, takkan ke mana lah. So kita tak boleh bergantung kepada memori, kita tak boleh bergantung kepada sejarah. Kita kena buat benda baru. Even bila habis MLS dia cakap, Abang Haris dah cakap, kalau TV tak bagi program, kita cipta peluang. Tapi saya faham benda tu. Bila Warna tu ditutup, tapi dia bukanlah ditutup, tapi dia di-mergekan dengan Prima kan. Which is benda tu affected, saya tak tahu. Tapi kalau tanya saya, tak effect. Sebab ketika Warna ada pun betul. Peluang itu agak sukar untuk kita komedian-komedian baru ni untuk ni. Bukan nak kata pelawak itu akan ada berkumpul ketika pertandingan. Selain daripada pertandingan, jarang jumpa. Betul. Sebab program-program lawak di Malaysia bagi saya bagus. Kita ada dulu senario berapa season. Cecupak. Pemain-pemain tamtu 12 berpuluh-puluh season. Sekarang Sepatu Reunion 12 season, 15 season, which is sangat-sangat bagus, yang kita tak boleh pertikai. Semua ni program-program yang bagus. Selepas tu apa? Ya. Tak ada. Selepas, let's say kalau kita kata sekarang, selepas Sepatu Reunion, apa program yang akan menggantikan Sepatu Reunion? Adakah program itu akan menjamin komedi yang mereka sajikan itu bertahan dan penonton akan terus lihat sehingga 10 tahun akan datang? No answer. Masih sama. Kita tak ada perintis yang akan menggantikan selepas tu. Sebagai contoh lah kan. Sebab dia punya set on hire tu dah terlalu tinggi. Kalau daripada sekarang tak buat, so komedi tak pergi ke mana lah. Dan macam mana nak cakap nak bergantung kat producer ke, nak bergantung dekat stesen TV ke, saya tak tahu. Tetapi saya berharap kepada penonton, dia macam ni lah. Kalau ada komedian-komedian baru nak datang, buka ruang, buka ruang untuk terima lawak. Dan kepada producer-producer di luar sana, stesen-stesen TV, saya rasa bila kita komedi kan, dia macam lauk lah. Orang Malaysia dah biasa makan nasi, pergi ke Canada makan pasta. Kalau kita suruh orang Canada makan pasta, dia takkan orang Canada makan nasi, dia takkan makan nasi. Dia kena duduk Malaysia adalah 5 bulan baru dia makan nasi. Sama juga macam Malaysia, kalau kita sajikan lawak itu terus menerus, datang lawak baru dia takkan terima. Dia akan makan tu juga. Selagi mana kita tak cuba ruang, cuba bagi, selagi tu kita takkan. Betul. Nampak satu pemikiran yang aku rasa betul ya. Dalam kita mengkritik dulu pun, kita cakap kenapa pelawak, aku pertikaikan benda ni juga. Kenapa pelawak berkumpul setahun sekali ya? Mana perginya ruang-ruang pelawak-pelawak dulu? Minta maaf cakap lah. Aku okey dengan ada daripada penyanyi tiba-tiba jadi pelawak. Tiba-tiba daripada pelakon serius pelawak. Okey, is okey. Tetapi kita pertikaikan wujud ni Astro Warna tu adalah rumah pelawak. Kita daripada batch Raja Lawak 1 sampai Raja Lawak 7. Berapa ramai pelawak? Tak masuk lawak solo, musical lawak, bukan musical lawak solo, ada program lawak yang lain. Ramai, banyak ni. Bagilah dia tempat. Macam telemovie ni, Daniel, telemovie ni Fikri, telemovie. Jadi kita dahulukan orang-orang ni semua sebab dia lahir dekat rumah tu. Tapi bila dia ketepikan, itu yang aku petikaikan dulu. Mana ruang untuk diorang ni semua? Okey lah, tak ada masalah. Ada yang penyanyi jadi pelawak, dia mungkin pergi ke Esrodia ke apa di Prima ke. Ada telemovie lawak macam tu kan. Tapi yang kita ni, ada dia buka alasan diorang, aku petikai, diorang tak ada rating Rul. Itu yang banyak orang cakap, diorang tak ada rating. Faham. Dan aku argue balik, kalau tak ada rating, kenapa Kuda yang tersingkir minggu ke berapa dalam satu rancangan tu jadi lead cerita hantu kat 5? Betul. Muhammad Khalid bagi dia ruang dan peluang tu. Lead cerita tu babe. Betul. Yang berjuta penonton tu.
So dia bukannya pasal ni lah, Engkau boleh buat je ruang peluang. Dan aku bersetuju. Siapa selepas rancangan sepatu yang dah letak high level tu? Tapi jangan salah sangka, saya bukan kata rancangan sepatu tu tak bagus. Tak. Tak petikai. The best show ever untuk zaman sekarang, saya rasa nothing untuk judge. Tapi siapa? Tapi selepas sepatu, adakah sepatu akan masih lagi relevan selepas 10 tahun? Tak ada answer. Tapi siapa selepas sepatu yang akan menggantikan legacy? Tak ada. So daripada sekarang, patutnya bukan sekarang. 5 tahun lepas dah patut buat. Bukan hanya kalau tak buat, dan kita akan berterabur. Lepas tu dia pelawak akan pusing balik lah. Pusing balik, mungkin saya dah tua nanti baru akan patah balik. So macam itu lah. So saya berharap apa yang abang-abang dah buat dekat zaman Mahathir Omega apa semua tu, lalang yang dah ditebas tu, supaya lalang tu tak naik balik. Supaya senang untuk saya dan pelawak-pelawak baru akan datang senang nak intis. Itu dia. Kata-kata daripada seorang yang sangat merendah diri. Naim Daniel pula dah. Daniel Zaini. Aku dah sebut Daniel jadi Naim Daniel. Nak jadi penyanyi yang tadi daripada Daniel Zaini. Tapi betul lah Daniel kata lawak yang kita buat macam lawak impersonation tu kita pula dengan lawak nasihat dia. Tapi aku percaya macam kita sebagai penghibur ataupun kita yang mempersembahkan, kita yang kena didik penonton kita apa yang patut diorang tonton dan apa yang kita nak persembahkan. Bukan kita ikut cakap penonton apa yang kita kena jadi. Sebab kalau kita ikut cakap penonton, apa bezanya kita dengan pemain-pemain di media sosial. Untuk macam kita tengok dulu zaman Allahyarham Tan Sri P.Ramlee. Kenapa orang dulu suka berpantun? Sebab cerita dulu ada pantun. Kenapa orang dulu pandai berkias? Sebab cerita dulu ada kiasan. Jadi aku rindu benda tu. Tak ada. Yang kata zaman sekarang ni cerita Korea best, cerita Melayu pun akan cuba jadi Korea. Mana kita punya jati diri kita? Betul. Macam itulah juga dalam persembahan. Jadi kita harapkan untuk Tamasya Komedi Rakyat ni, kita ada cara kita sendiri. Kita ada jalan cerita kita sendiri. Jadi kita harapkan kepada korang semua yang tengah nonton sekarang ni, jangan lupa untuk dapatkan tiket lokasi pertama kita. Tak silap saya, tiketnya tinggal sikit je lagi. Jadi jangan tunggu lama-lama lah. Dekat Kuantan, dekat Dewan Jubli Perak, Sultan Haji Ahmad Shah. Dan kelainannya adalah Tamasya Komedi Rakyat ni, korang akan enjoy memahat memori gelak tawa tu dekat situ, eksklusif. Tak ada dekat tempat lain. Dan itu beza kita dengan rancangan lain. Dekat Session TV, kita tak. Kita eksklusifkan untuk anda malam tu. Dan watak Daniel adalah satu watak yang banyak dialog dia. Dan kita menanti-nantikan gelak tawa kita pada hari malam tu. Takkan tak boleh share sikit watak awak apa? Watak saya, kita akan ulas sekali tentang tarif. Jadi kena tunggu. Bang 2-3 bang. 2-3 Jubli Kuantan Perak. Dan nantikan. Jangan lari-lari nak. Itu. Aduh. Naim. Naim lagi lah. Daniel. Okay. Baik Daniel, mungkin kata-kata Daniel untuk peminat-peminat. Terima kasih Abang Syarul Abang Ajak kerana membuka peluang kepada kami untuk dalam Tamasya Komedi Rakyat. Ini satu gerak mula revolusi komedi negara, akan menjadi satu fenomena yang baru. It's a prime time again untuk komedi Malaysia, InsyaAllah. Dan saya mengharapkan support daripada semua. Mungkin ada yang cakap kelakar ke ni ke. Tak apa, relax dulu. Tengok lu Kuantan macam mana. Kan? Pastikan next show booking tiket, InsyaAllah. Okay? Sebab kami akan buktikan komedi kita bertaraf world class. InsyaAllah. Aku pun ada baca-baca komen sebenarnya. Silakan. Ada yang kata lucu ke, kelakar ke, tak kelakar pun. Dia cakap kan, sabar dik, awak kena kenal tempat. Ini bukan pentas lawaknya. Ini baru sembang-sembang aja. Lawaknya di lokasi tu nanti. Takkanlah tengok Cristiano Ronaldo tengah berlari. Power kena main bola. Dia tengah berlari. Relax lu. Bola pun tak ada kat kaki. Tapi malam itu. Kita akan buktikan pada rakyat Malaysia. Dari rakyat untuk rakyat. Okay. Ni. Jom. Ada reaction sekejap daripada netizen. Jadi Daniel, kita tak baca lagi apa komen orang. Saya akan tanyalah. Daniel dia
Daniel bagi lah. Daniel pilih lah. Pilih. Jadi kita orang akan baca. Saya pilih lah. Saya baca. Boleh lah. Okay. Boleh kita lah. baca, kita react. Okay. Pilih 2 soalan ni. Dua komen dan kita react. Daripada siapa tu? Time Darjah 3, aku diehard fan Shiro. Sampai masuk grup WhatsApp fan Shiro. Dan aku rasa aku je budak sekolah rendah dalam tu. Now aku dah 21. Apa pendapat abang aja? Siapa tu nama dia? Nama dia? Mira Farzana 4. 10 hari lepas dia tu. Ya Allah, aku tak ada pendapat. Aku cuma tiba-tiba ada kesedaran pula. Maknanya aku dah tua, babe. Dia orang dah 3 tu. Maksud tu dia seorang rendah. Sekarang dah 21. Aku tiba-tiba terfikir, ada satu aku jumpa fan dia. Aku dekat drive-thru. Lepas tu aku ambil air tu. Dia tengok aku, Abang Syarul. Lepas tu minta sign dekat handphone dia. Aku sign lah. Bang, saya masuk sekolah rendah, minat gila kat abang. Kau bayangkan budak tu sekarang dah kerja je. Sekolah, betul. Macam kau cakap, aku pernah jumpa, ada juga pengalaman macam kau. Ada seorang budak perempuan dengan family dia besar Rol. Budak yang dah besar dah. Tinggi. Kalau aku tak kenal budak tu, silap aku tackle kot. Ya. Sebab dah besar. Memang dah besar. Abang nak ambil gambar boleh, dia kata. Aku cakap boleh. Sebab dulu saya pernah ambil gambar dengan abang. Ni saya nak ambil gambar balik. Lepas tu mak dia kata, betul. Ni dulu pernah ambil gambar ngajak. Ni ajak tengok gambar. Aku dukung dia Rol. Aku dukung dia. Tengok semalu aku. Ya Allah ni, kau dah besar ni. Macam tu lah Daniel. Sebenarnya masa ni berlalu cepat betul. Terima kasih kerana pernah Mira menjadi Farzana, diehard fans Hero. Betul. Untuk abang Syarul, daripada ZXXXTHHH. Oh, ini kena buka VPN ni. ZZID tu. Apa dah namanya. Daripada Abang Syarul, aku tak boleh hapuskan bayangan Dirga Dadali bila tengok Syarul ni. Apa pun mantap Syiro. Cuba ulas, macam mana boleh jadi Dirga Dadali aku di tak tahu weh. Masa rancangan Gegar Vaganza tu mula, ramai yang tag aku lah. Dirga. Siapa Dirga ni? Aku tahulah kumpulan Dadali tu. Tahulah kan. Lepas tu tiba-tiba dapat satu persembahan yang dia buat di Kibarat ke apa. Bos Esro pun WhatsApp aku hantar gambar tu. Nampak macam memang sama. Syarul. Aku kenapa aku ada dekat Gegar Vaganza? Betul duit sebiji. Lepas tu dan tiba-tiba dapat WhatsApp daripada Dirga. Apa saya Dirga. Oh ya Dirga, apa khabar? Semoga terus sukses di Malaysia apa semua. Pak, saya betul-betul mau jumpa. Dia nak jumpa. Tapi kita tak berjumpa sampailah hari kau pergi aku pergi Gegar Vaganza tu. Kebetulan nak pergi umrah. Jadi aku datang KL, singgah kejap kat Gegar Vaganza. Surprise kan untuk dia. So dia jumpa depan-depan. Dan bila Pak Nur memang betul weh. Macam sama kan, tinggi dia lebih kurang apa semua kan. Macam cakap dengan diri sendiri lah. Tapi dia dalam versi Indonesia lah. Dan kita orang plan beberapa kerja. Cakap boleh bersama dengan kita dalam telemovie. Dan yang terbaru ni je, aku terfikir kenapa tak dalam Tamasya Komedi Rakyat ada scene, bukan scene lah, ada persembahan nyanyian. Memang terbaik lah. Kalau boleh jadikan dia. Sebab Dirga kita tak perlu jemput. Sebab dia dah memang duduk kat Indonesia. Kau dah ada Dirga, kau nyanyilah. Ibu sedih. Come on lah. Aku inginkan dirimu. Kita jumpa lagi. Kalau Daniel pun tak dapat, kau tak payahlah janji Rol. Betul. Aduh. Okey, dan terima kasih. Itu dia 2 soalan yang kita dah 2 komen kita dah react. Terima kasih Daniel. Terima kasih Bang Syarul. Terima kasih Bang Ajak. Daniel, janganlah terima kasih sangat. Kita orang pun sebenarnya segan. Kita orang tak rasa pun kita orang ni lama sangat pun. Sebenarnya ramai lagi yang dah, orang kata lebih sini-sini kita yang banyak tolong kita. Apa pun kita suka bersembang dengan Daniel sebab nampak orangnya makin berisi, makin menunduk. Macam orang kata resmi padi. Betul. Bagus orangnya. Terima kasih. Hormat orang kau Terima kasih bang. Terima kasih. Mak garang dulu Mak dulu garang Dia memang libai betul-betul. Tak ada rehearsal Tak ada rehearsal. Live action. Baik, untuk anda jumpa nanti di lokasi yang pertama di Kuantan Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah. Tamasya Komedi Rakyat Shiro dan Sobatnya. Marilah kita bergembira bersama-sama, lupakan kisah kerja di pejabat. Di Tamasya Komedi Rakyat, inilah tempatnya. Marilah kita bergembira